Nurlela, alah Nurlela manis orangnya, rupa menawan bagaikan bunga di tengah taman. Dicoba-coba memikat si Nurlela. Nurlela sayang, semua memandang manisnya berdonang sayang. Semua terlintas senyum bawang, becak pun jatuh melintang. Andai dapat ku berkasih silih. Aku pun nak menari macam dia orang juga. Yelah, aku boleh berlari macam dia orang ni. Aku pun nak jadi juara juga. Gemuk ni. Uji makan banyak. Hitam. Uji. Sabar Karin. Besar. Hitam. Ni perpustakaan lah. Diamlah. Sabar Karin. Sabar Karin. Jangan menangis. Karin, kenapa dengan kamu ni Karin? Istighfar Karin. Tengok sini Karin. Cuba cerita kenapa dengan awak ni? Apa yang sebenarnya terjadi kat awak? Saya sedih Khairah, sedih sangat. Semua orang panggil saya gemuk. Macam ni lah Karin. Mulai esok, kita sama-sama berusaha untuk amalkan gaya hidup sihat. Betul ke Khairah? Betul Karin. Untuk permulaan, awak berhenti dulu makan jajan yang awak selalu beli dekat kedai tu. Oh, okey Khairah. Saya cuba. Terima kasih. Sama-sama. Karin, marilah sini. Marilah kita timbang. Karin, 70? Macam mana ni Khairah? Ya Allah, aku nak sihat. Ya Allah, aku nak kurus. Ya Allah. Kairi! Buku siapa ni? Assalamualaikum Kairin. Bila awak baca tulisan ini, maknanya awak dah tak jumpa saya lagi. Saya cuma nak bagi tahu awak perlu kuat dalam apa keadaan sekalipun. Saya tahu awak boleh hadapi semua ni tanpa saya. Awak murid baru di sini. Mungkin awak tak tahu. Dulu saya pun sama seperti awak. Dulu saya gemuk awak. Saya suka makan jajan, mi segera dan air bergas. Dan sekarang saya menderita sakit buah pinggang. Saya perlu mendapatkan rawatan di hospital dan saya ditahan di ward. Awak doakan saya semoga cepat sembuh ya. Saya pun akan doakan awak sentiasa kuat dan sihat. Patutlah Khairah berrahsia sangat hari tu. Karin, saya ada bagi tahu tentang awak dekat mak saya dan saya bagi ni kat awak. Saya cakap kalau nak sihat, kita kenalah makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Kalau boleh, dia tak nak apa yang terjadi dekat saya, terjadi dekat awak. Ya Allah, baik mak awak Khairah. Tapi apa yang berlaku kepada awak Khairah? Perhimpunan dah nak start, jom kita fokus. Baiklah Khairah, aku akan kuat. Aku akan doakan kau semoga cepat sembuh.